Saya ni ada 4 bone conduction. Saya nak try dia punya mic quality. Kat sini kita ada, mula dengan tengah. Open Run Pro 2. Kemudian kita ada Suunto Wing. Seterusnya kita ada Panggu. Yang ni saya boleh katakan ni paling mampu milik lah. Kemudian yang ni memang untuk kegunaan office. Jabra Evolve 2 75. Ni memang saya guna untuk kegunaan office lah. Kita nak tengok kualiti mic dia macam mana. Sebab kalau ikutkan yang ni kita boleh guna untuk call dan juga kegunaan office juga. Cuma kualiti dia saya nak tahu dan saya akan buat video ni bagi anda tahu juga. Jom kita tengok. Ini mic Jabra Evolve 275. Ini memang kualiti untuk meeting kegunaan office dan juga kalau nak buat panggilan, ni memang clear lah. Percubaan suara 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Yang ni kita gunakan Open Run Pro 2. Percubaan suara 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Seterusnya, Suunto Wing. Percubaan suara 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Dan last sekali, paling mampu milik Panggu version 1. Percubaan suara 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Itu saja untuk percubaan mic 3 bone conduction. So, macam mana? Anda rasa yang mana satu paling best dan paling sesuai untuk kegunaan anda? Okey, kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Selamat berpuasa.